Abi Talib, Yang Berusaha Tuan Haji Ayub bin Yasin, Tuan Ketua Kampung Paling Raja yang baru sahaja dilantik untuk menyambung penggal yang baru saja kita lepas. Syukur kepada Allah dan malam ini. Tidak lupa kepada Encik Jaafar, pengerusi KRT, Tuan Pengerusi Surah Solihin, pada saat jawatan kuasa, Tuan Haji, Puan Haja, saudara-saudari, juga Tuan Penceramah, insyaAllah kita beri wang kepada Tuan Penceramah untuk mengenalkan diri sebentar lagi. Jadi belum terlambat rasanya untuk saya mengucapkan salam awal Muharram 1447. Syukur pada Allah malam ini majlis bersama. Dan hari ini sebelum kita memulakan ceramah, kita mempersilakan saudara Muhammad Farid bin Azman untuk mengalunkan bacaan Al-Quran sebelum kita mempersilakan bersama kita. Yang ini saya mempersilakan saudara Farid dan kepada Farid. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما
عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنون بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Farid bin Ahmad. Masya Allah, malam ni Tuan Imam Maghrib muda, pembaca doa dan juga selaku pembaca Quran anak muda, penceramah Tok Ketua pun bawa masih muda. Jadi saya mempersilakan Tuan penceramah untuk bersedia di meja penceramah sambil saya membacakan serba sedikit biodata, yang mana penceramah kita diberi nama Hafizul Izani bin Lutfi Amir daripada SMK Seri Menanti Muar. Pengalaman kerja guru sebut singkat yang saya boleh sampaikan, terlampau banyak ijazah dan juga pengalaman, kita akan beri ruang. Jadi dengan ini saya mewakili pihak Surau As-Solihin dan juga jawatan kuasa serta yang berusaha Tuan Ketua Kampung untuk kita beri laluan kepada Tuan penceramah kita. Dengan ini dipersilakan, insya-Allah. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kita mati melainkan dalam keadaan Islam. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama sekalinya yang saya muliakan, yang berbahagia YB, Tok Imam, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa Surau As-Solihin dan juga hadirin para jemaah sekalian. Mudah-mudahan kita berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali tuan-tuan, marilah kita rafa'kan syukur kita kepada Allah di atas nikmat, ruang, peluang malam ini Allah mengizinkan kita untuk berada di Surau As-Solihin, menjalankan tanggungjawab kita, tanggungjawab hakiki kepada Allah, iaitu menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian kita duduk sebentar mendengarkan perkongsian. Mudah-mudahan tuan-tuan dengan usaha yang kita lakukan ini dibalas ganjaran kebaikan oleh Allah di akhirat nanti, insya-Allah. Hadirin masya-Allah, kita dengarkan bacaan Al-Quran tadi daripada, saya pun tak tahulah nak panggil abang ke adik sebab kita sama-sama muda geng lah kan. Kita tengoklah, alhamdulillah, dengan bacaan Quran yang sedap, dengan kita tengok jemaah yang penuh lah, boleh saya katakan alhamdulillah, ini adalah salah satu usaha yang baik dilakukan oleh Surau As-Solihin, yang mana setiap ahli jawatan kuasa, kita ingat setiap jawatan pasti akan ditanya oleh Allah. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap daripada kamu adalah pemimpin. Tidak pun pemimpin besar-besar, menteri, raja, sebagainya. Paling kuranglah kita ni adalah pemimpin kepada keluarga. Dan kata Nabi, setiap daripada kita akan ditanya oleh Allah tentang apa yang kita dah buat di atas kepimpinan kita itu. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan dengan usaha ini menjadi bukti kepada Allah bahawasanya Surau As-Solihin adalah ahli jawatan kuasanya, imamnya daripada atas sampai ke bawah telah menjalankan amanah ini dengan baik, alhamdulillah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kali pertama saya sampai di Surau As-Solihin. Saya pun tak perasan. Saya dah banyak kali dah lalu jalan ni, tak perasan. Bukan kena hijab tuan-tuan, tapi rupanya dia kena masuk ke dalam sikit baru kita nampak. Dan yang keduanya, alhamdulillah, dengan aircon cukup. Surau, saya bila sampai pemikiran saya surau ni, sebab saya pernah sampai satu surau ni, ya Allah kan, terasa macam duduk dekat neraka,
dalam negara Afrika. Oh, dongan panasnya dengan macam tak ada apa. Tapi saya sampai surau ni, Allahu Akbar. Kan, dengan aircon sejuknya, kapet cantik, dengan ada Tuan Haji zaman lagi, dengan kameranya, Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah memanjangkan umur kita dengan hari ini. Kita telah pun sampai pada hari kedua Muharram. Alhamdulillah. Tak kala Allah memanjangkan umur kita, kita hanya mengharapkan setiap umur yang kita dilalui dengan kebaikan. Kerana kita tahu suatu saat kita akan bertemu dengan Allah. Akan tetapi pada malam ini yang kita ingin bincangkan lebih besar, iaitu tentang ma'al hijrah. Apabila kita sebut awal Muharram, ia sinonim dengan ma'al hijrah. Bila sebut tentang ma'al hijrah ni tuan-tuan, dia ada dua. Yang pertama, hijrah Nabi SAW. Itu yang masyhur, maksud kepada hijrah. Apabila kita nak masuk yang kedua nanti, kita kenal dulu hijrah yang pertama. Disebabkan hijrah yang pertama inilah tuan-tuan, alhamdulillah hari ini kita kenal Islam. Disebabkan hijrah yang pertama inilah hari ini alhamdulillah yang paling besar kita dapat kenal siapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan kita. Tuan-tuan, bila kita sebut tentang hijrah, ia bermulanya saat Nabi SAW umur 40 tahun. Dalam pemikiran manusia, apabila seseorang itu mendapat lantikan menjadi Nabi, oh kita rasa cukup beruntung. Nabi tuan-tuan, confirm syurga. Akan tetapi kita kena sedar, bahawasanya tatkala Nabi umur 40 tahun datangnya wahyu itu bukanlah untuk bermegah-megah. Bukanlah Nabi untuk berbaring disuapkan oleh buah anggur ke dalam mulutnya. Bukan. Tuan-tuan, Nabi tatkala dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi dah tahu dah bahawasanya bala bencana yang sangat besar akan datang kepada Nabi. Sebab itu Islam hari ini yang kita nikmati dalam keadaan aman, yang suruh datang ke masjid, tunaikan solat pun ramai tak boleh buat. Tanpa kita sedar, Islam yang hari ini sampai adalah hasil usaha titik peluh darah oleh para sahabat dan Nabi SAW. Tuan-tuan, kita tengok khutbah hari ini, Imam Khatib menyebutkan perjuangan para sahabat dalam nak menyampaikan Islam kepada kita ni. Sampaikan Bilal bin Rabah tuan-tuan dibaring di atas padang pasir yang cukup panas tanpa seurat benang. Kemudian ditindih dengan batu besar yang berat. Tapi tidak pun mengubah Bilal bin Rabah untuk mengucapkan kalimah yang tak sepatutnya. Mulut Bilal ahadun ahad, ahadun ahad. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Islam. Kita tengok Khatib juga menyebutkan tadi tentang keluarganya Yasir, anaknya Ammar, isterinya Sumayyah. Tuan-tuan, Sumayyah dibaring di tengah padang pasir, kemudian ditusuk oleh Abu Jahal. Bukanlah di dada beliau, akan tetapi di kemaluan beliau, tempat terhormat bagi seorang wanita. Ni kemaluan dicucuk sampai mati wanita pertama syahid. Kerana apa tuan-tuan? Kerana Islam. Tu Khabbab, siapa yang dok baca kitab, tengokkan Omar dok tengok belakang Khabbab, menangis Omar. Sebab apa? Omar tak pernah nampak satu orang yang diseksa begitu teruk semasa awal Islam. Khabbab badannya diletakkan besi yang panas sehingga menggelupas belakang dia. Kita tengok sejarah ketika mana Islam ditekan, maka ketika itu hijrah dia ada 3. Hijrah yang pertama disebabkan tekanan yang begitu hebat oleh orang Quraisy. Nabi suruh 12 orang untuk pergi ke Habsyah untuk berlindung. Habis ke 12 orang tu patah balik, kemudian Nabi suruh pergi lagi kali kedua ke Habsyah. Tak cukup dengan itu tuan-tuan, untuk menyampaikan Islam hari ini yang kita kenal, mereka terpaksa menahan yang kita tahu peristiwa pemulauan orang Quraisy kepada orang Islam. 3 tahun tak makan. 3 tahun tak nak dapat. Dalam riwayat menyebutkan hanya mengambil ranting kayu untuk makan isi perut. Nak sampaikan Islam kepada kita hari ini. Allah.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka disebabkan tekanan yang begitu dahsyat oleh orang Quraisy ini kepada Nabi SAW dan sahabatnya, maka kita lihat Nabi telah pun diizinkan oleh Allah untuk berhijrah. Nabi hantarlah Mus'ab bin Umair. Tuan-tuan duk baca kisah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni daripada hijrah ke Habsyah dia follow. Hijrah kedua pun dia follow. Sampai hijrah yang ketiga, Nabi hantar Mus'ab lagi untuk pi dekat Madinah yang dinamakan Yathrib dulu. Mus'ab ni tuan-tuan, kalau nak kenal satu sahabat yang kaya, dia ni orang yang berharta. Kalau duk baca riwayat menyebutkan Mus'ab ni dia ada satu minyak wangi yang kalau lalu mana-mana kawasan orang tahu, ni Mus'ab. Oh, punya wangi. Sampai kalau kita duk lalu lah kawasan Mus'ab tu, sampai kepala sampai ke belakang tu duk bau wanginya Mus'ab. Tapi tatkala Mus'ab memilih Islam, dia tinggalkan semua kekayaan dia. Tuan-tuan, Mus'ab bin Umair dia wafat pada ketika perang Uhud. Antara penyebab ramainya orang-orang Madinah menerima kedatangan Nabi SAW disebabkan Mus'ab ini. Mus'ab dia mengislamkan hampir 1/3 orang-orang di Madinah sebelum Nabi datang ke Madinah. Tuan-tuan, di akhir kehidupan Mus'ab ini diberikan amanah oleh Nabi SAW untuk pegang bendera Islam, panji Islam di dalam peperangan Uhud. Apa yang hebatnya tentang Mus'ab ini tuan-tuan? Mus'ab dalam peperangan Uhud, beliau telah dipotong tangan kanannya oleh musuh Islam. Jatuh bendera Islam, dia ambil bendera tersebut dengan tangan kiri dia dipotong. Habis dua-dua tangan tak ada tuan-tuan, dia ambil bendera, dia tekap pada dada, dia peluk tuan-tuan. Dan akhirnya Mus'ab wafat pada perang Uhud. Dalam riwayat kalau kita duk baca, Nabi nampak Mus'ab. Nabi kata, Mus'ab kemari dalam peperangan Uhud. Mus'ab kata apa? Aku bukan Mus'ab. Sebab apa? Dalam riwayat menyebutkan malaikat telah mengambil ganti tempat Mus'ab dan menjadikan dirinya gambaran Mus'ab. Nabi tahu itu rupanya malaikat. Dan tak kala nak ditutup jenazah Mus'ab, tutup kepala nampak kaki, tutup kaki nampak kepala, Nabi sedih tuan-tuan. Sebabkan hari ini kita kenal Islam disebabkan siapa tuan-tuan? Antaranya usaha Mus'ab bin Umair. Hijrah tuan-tuan. Bila Nabi berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah, sebenarnya Allah nak mengajarkan kepada kita, kadang-kadang kejayaan kita perlu berganjak dan melangkah ke suatu tempat yang lain. Kita tengoklah, Cristiano Ronaldo, ni cerita lain lah. Cristiano Ronaldo lahir daripada keluarga yang miskin, kemudian masuk dalam pasukan bola Sporting Portugal, dia berhijrah ke Manchester United London. Apa ni ustaz ni tiba-tiba cerita bola pula kan, Ronaldo. Nah, ni saya nak cerita hijrah. Akhirnya Ronaldo dikenali, habis satu dunia dikenali. Dengan gajinya baru-baru ni dia menyambung kontrak di Arab Saudi, satu hari tuan-tuan 1.83 juta. Orang duk kata buang air pun dapat gaji, buang air besar pun dapat gaji, semua dapat gaji, tidur pun dapat gaji. Sebabkan apa? Hijrah. Kalau kita duk baca mana-mana kisah orang-orang yang kaya raya dekat dunia ni, dia bermula dengan hijrah keluar daripada tempat dia. Maka tuan-tuan, hijrah Nabi SAW ini, tak kala Nabi berada di Mekah, tak diterima dakwah Nabi. Pak saudara Nabi, kawan Nabi, semua tak terima dakwah Nabi, halau Nabi. Wah, dahsyat. Kita duduk lama di muar, tiba-tiba orang duk halau kita, tak mau tengok muka kita. Tuan-tuan, ini yang berlaku kepada Nabi. Masyarakat Arab ketika itu menghimpunkan pemimpin-pemimpin Quraisy. Mereka berkumpul di Darun Nadwah, membincangkan step akhir apa yang kita nak kena buat dengan Muhammad ni. Duk pulau tak jadi, duk pukul tak jadi, duk zalimkan dia orang tak jadi. Akhirnya datang seorang syaitan dengan menyamari manusia. Dia kata apa? Bunuh saja Muhammad. Dan pada malam itu disusunlah 12 orang pemimpin kuat. Orang Quraisy nak bunuh Nabi Muhammad.
Dan kita pun tahu, akhirnya mereka tak nampak, mereka tertidur. Nabi pergi ke rumah Abu Bakar. Nabi kata apa? Wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah telah pun mengizinkan untuk berhijrah. Apa kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq? Tuan-tuan, had ni kita kena ambil maklum. Kata Abu Bakar kepada Nabi SAW, suhbah ya Rasulullah, boleh tak aku nak bersahabat dengan engkau, aku nak teman engkau wahai Rasulullah. Tuan-tuan, kita tahu risiko Nabi SAW akan dibunuh. Orang Arab Quraisy ketika tu standby nak bunuh Nabi Muhammad. Bila Nabi Muhammad duk lari, tuan-tuan, baru ni kita tengok dekat video mana-mana pun media sosial, rumah orang lain terbakar disebabkan pinjam ahlong. Oh, risiko dia tahu tu. Kalau kau ni nak kena bunuh, buat apa aku nak ikut kau? Tapi Abu Bakar As-Siddiq, tuan-tuan, yang disebutkan sahabat terbaik Nabi SAW, tak kala dia tahu Nabi SAW akan dibunuh, dia kata apa dekat Rasulullah? Ya Rasulullah, boleh tak aku nak temankan kau? Oh, hebat. Sebab tu nama yang pertama sahabat yang dijamin syurga, Abu Bakar. Boleh tak aku nak temankan kau? Dalam waktu yang sama dia tahu bahawa Nabi akan dikejar dan dibunuh, dia sanggup menemani Nabi SAW. Tuan-tuan, akhirnya ketika itu Islam dah tak dapat nak dikembangkan di kota Mekah. Nabi akhirnya berjaya sampai ke Madinah. Yang pertama, kita pun dah tahu Nabi buat apa? Nabi mempersaudarakan Aus dan Khazraj. Nabi ubah piagam Madinah dan sebagainya. Dan akhirnya, tuan-tuan, alhamdulillah, Islam makin berkembang. Hari ini kita kenal Allah, kita kenal siapa Nabi kita, hasil usaha daripada hijrah itu. Hasil daripada hijrah itu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu satu sudut pandang yang pertama tentang hijrah. Melibatkan hijrah Nabi SAW yang kita kena tahu. Yang hari ini kita solat, kita hidup dalam keadaan amai, nilai Islam yang sangat tiada tandingan yang hari ini kita dapat adalah disebabkan hijrah Nabi SAW. Akan tetapi, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ni malam ni kita nak cerita. Saya pun tak tahulah masa kita ni berapa lama. Azan Isyak kena berhenti ke? Boleh lebih sikit ke? Macam mana tuan-tuan? Lebihkan sikit lah. Sikit je lah. Okey, baik. Sebab saya tengok pun ada banyak-banyak bungkus kat luar tu, tak boleh tahan juga kan. Tak apa, kita nampak dah turun-turun kepalanya sikit, kita berhentilah tuan-tuan, insya-Allah. Maka tuan-tuan, kita lihat pada pandangan Ibnu Hajar Al-Asqalani berkenaan dengan hijrah. Yang pertama, kata Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, hijrah itu dia ada dua. Yang pertama lahiriah ataupun batiniah. Yang disebutkan batiniah ni, dia meninggalkan segala perbuatan yang diminta oleh hawa nafsu kepada kemaksiatan, dia tinggalkan segala-galanya. Adapun yang disebutkan lahiriah ini adalah menghindarkan diri dengan memelihara agama daripada fitnah. Had ni yang kita nak sebut tuan-tuan, dan saya rasakan bila kita bercerita berkenaan tentang hijrah, iaitu perubahan diri kita, yang pertama kita kena ingat Nabi SAW kata apa? Celaka orang yang hari ini tiba hari esok lebih teruk daripada sebelumnya. Maknanya tak ada perubahan. Nabi kata celaka. Had tu kita kena faham, bermaksud setiap hari sebenarnya bukanlah satu muharram kita kena hijrah. Akan tetapi setiap hari kita kena hijrahkan diri kita untuk lebih dekat dengan Allah. Hak tu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, bila kita sebut tentang perubahan, kita kena faham. Dan saya rasa sesuai untuk saya bawakan tentang satu yang diwasiatkan oleh Luqman Al-Hakim. Kalau kita duk tengok surah Luqman, kita tengok surah Luqman, tuan-tuan, Luqman ni siapa? Kadang kita duk sebut Luqman, bukan Luqman jiran kita tuan-tuan. Tapi Luqman Al-Hakim ni satu surah yang Allah khususkan nama dia Luqman. Kadang-kadang tuan-tuan, kita ni, kalaulah ada orang barat duk tulis nama kita, top, paling terkenal di dalam dunia, tu nombor satu, keluar nama YB kita contoh, dalam dunia. Dalam dunia tuan-tuan, bukan kat mall. Dalam dunia tu, Ronaldo paling bawah, dia nombor satu. Jalan pun tuan-tuan, kan menegak habis lah. Tidur pun senyum, nombor satu.
Tuan-tuan, itu buku yang ditulis oleh manusia, akan tetapi Al-Quran, Luqman Al-Hakim, Allah meletakkan satu surah khusus yang menamakan Luqman. Bukan menteri, bukan raja yang letak, Tuhan semesta alam yang letak. Siapa Luqman? Beliau bukanlah orang yang hebat, beliau bukanlah orang yang berjawatan, beliau bukanlah orang yang kaya. Kita dok baca buku, kita dok baca kitab, kita mendapati Luqman adalah orang yang berkulit hitam, berbibir tebal, yang berasal daripada Afrika, Sudan. Dan pekerjaan beliau adalah hanya tukang kayu ataupun tukang besi yang hidup di zaman Nabi Daud alaihi salam. Tapi Allah meletakkan Luqman di dalam Al-Quran, bermakna mulia. Quran ni bila dia letak nama, satu sebab mulianya di sisi Allah. Satu lagi bila Allah letak nama dia dalam Quran, sebab hinanya di sisi Allah. Sebab tu kita dok jangan, kenapa nama aku tak ada Quran? Takut ada, tapi bukan disayangi oleh Allah. Sebab Abu Lahab pun ada tuan-tuan dalam Quran. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ada. Tapi tuan-tuan, kalau kita dok tengok Al-Quran, Allah menceritakan dalam surah Al-Luqman ayat ke-6, kita duk baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Allah mendatangkan realiti kehidupan akhir zaman manusia. Siapa dia tuan-tuan? Kita. Allah kata apa? Dan ada di antara manusia pada hari ini. Kata Allah, mereka lebih memilih serta membelanjakan harta mereka kepada cerita-cerita, kepada perkara-perkara hiburan yang melalaikan. Kata Allah. Yang menyebabkan kelalaian itu hasilnya adalah mereka sesat daripada agama Allah, yang tidak berdasarkan pengetahuan mereka, dan ada pula yang menjadikan agama Allah itu sebagai ejek-ejekan, memperlekehkan. Mereka lah orang-orang yang beroleh azab di akhirat nanti. Tuan-tuan, bila kita faham tentang ayat ini, Allah menceritakan realiti hari ini manusia lebih memilih kepada lahwal hadis, perkara-perkara dunia, perkara-perkara maksiat, perkara-perkara mungkar. Allah sendiri bagi tahu, verifykan benda ni. Hasilnya tuan-tuan, kita nampak dekat Malaysia setahun dua ni banyak menjemput orang-orang barat buat konsert. Tak percaya tuan-tuan, baru-baru ni isu Stadium Bukit Jalil rosak. Sebab apa? Konsert. Kita tengok berapa ratus ribu datang bersempit-sempit. Ramai. Sebab apa? Tahu dia ni penyanyi terkenal daripada barat. Tuan-tuan, tengok tadarus Quran, tilawah Al-Quran. Berapa ramai yang ada? Saya percaya hari ni surah As-Solihin buat konsert penuh habis. Tapi tengok kuliah maghrib. Berapa ramai yang ada tuan-tuan? Allah bagi tahu hakikat manusia di akhir zaman. Mereka lebih memilih kepada lahwal hadis, perkara yang melalaikan, perkara yang membuat mereka rosak, dan akhirnya mereka sesat daripada agama Allah. Maka tuan-tuan, hijrah. Kata Luqman Al-Hakim yang menasihati anaknya, yang pertama, apa perlu kita lakukan bila kita mengetahui hidup kita sekarang ni tuan-tuan dipenuhi dengan banyak benda yang merosakkan kita? Kata Luqman Al-Hakim tuan-tuan, kalau ada Quran boleh buka, kita tengok pada ayat ke-13. Kata Luqman, wa idh qala Luqmanu libnih, Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'izuhu, ya bunai la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wahai anakku. Tuan-tuan, yang pertama, kenapa Allah menyebut dalam ayat ini melalui wasiat Luqman Al-Hakim, wahai anakku? Sebab apa? Bila kita dok baca tafsir, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita untuk membentuk, melakukan perubahan, mestilah pada sasaran yang tepat. Kita takkan boleh ubah negara tuan-tuan selagi negeri kita kucar kacir. Kita takkan boleh ubah negeri kita tuan-tuan selagi bandar kita bermasalah.
Kita takkan dapat ubah bandar tuan-tuan. Kampung kita ni masih banyak masalah. Kampung kita pun tak dapat ubah selagi jiran kita pun problem. Kita takkan dapat ubah jiran kita tuan-tuan, melainkan kita kena mula daripada yang asas keluarga kita, anak-anak kita. Maka Allah dalam ini mewasiatkan melalui wasiat Luqman Al-Hakim, hijrah untuk merubah keadaan perlulah pada tepat masanya, iaitu waktu anak-anak kecil. Waktu di zaman kanak-kanak, inilah waktu terbaik untuk kita nasihat, kita ubah dia menjadi orang yang kenal Allah. Nasihat yang pertama Luqman Al-Hakim berikan apa tuan-tuan? Ya bunai, la tusyrik billah. Jangan sekali-kali mensyirikkan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik kepada Allah adalah suatu perbuatan yang sangat besar kezalimannya. Dalam kata pandang yang lain, Luqman Al-Hakim sedang mewasiatkan, kuatkan akidah kita tuan-tuan di akhir zaman ini. Hakikatnya bila kita sebut tentang akidah, Allahu Akbar. Tuan-tuan, baru ni kita tengok satu TikTok. Keluar satu artikel berita daripada seorang anak muda perempuan. Dia kata apa? Aku sangat pelik dengan masyarakat pada hari ini kerana memandang perempuan yang tidak bertudung seolah-olah melakukan dosa besar. Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, tudung bukan perintah menteri, bukan perintah raja, tapi ia perintah maharaja dunia ini, Allah. Ada anak-anak ni, anak-anak kecil persoalkan, kenapa kena pakai tudung? Sebab apa masalah dia? Akidah. Anak-anak hari ni tuan-tuan, dia ada masalah, kenal dia dengan Allah sangat sikit. Hari ni bila kita tanya, sayang Allah tak? Dia kata sayang. Aku sayang pada Allah. Buktikan. Tak boleh jawab. Asmaul Husna, hafal. Hafal 99 nama. Allah Ar-Rahman, habis lupa. Habis Ar-Rahman, habis lupa. Hak tu tuan-tuan, belum kita cakap maksud dia. Hari ni tuan-tuan, kalau saya cakap pun 99 nama Allah sekalipun kita hafal, kita faham ke maksud dia? Sedangkan kita faham, sekiranya kita sayang seseorang itu, kita kenal watak peribadi dia, semua kita kenal. Isteri kita tuan-tuan, kita tahu waktu makan dia, bila makan kesukaan dia apa, warna dia suka apa, cara dia buat macam mana, kita kenal watak peribadi dia. Macam tu yang kita nak kenal dengan Allah. Bila ditanya, oh Allah ni sifat ini, Allah ni sifat ini, kita kenal. Itu makna sayang kepada Allah. Hari ni tuan-tuan, masalah akidah baru-baru ni juga. Kita tengok satu berita daripada Radio Zayan. Satu orang mak ni dia bercerita. Dia dalam keadaan menangis. Dia cakap apa? Ustaz, bukan saya lah dalam radio tu. Saya melakonkan saja. Dia kata, Ustaz, dan dalam keadaan menangis-nangis, saya ada seorang anak Ustaz. Anak saya ni Ustaz, dah tak rapat dengan saya. Keluar bilik pun jarang sekali. Ada satu malam tu Ustaz, dia keluar bilik. Saya kata, solatlah kak. Solat. Apa anaknya kata tuan-tuan? Mak, saya dah keluar Islam. Saya dah keluar Islam. Menangis-nangis dalam Radio Zayan. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan balik, tuan-tuan buka balik dekat TikTok, Radio Zayan. Saya dah keluar Islam. Hasil maknya pun kata nanti kita bincang. Maknya pun tengok telefon anaknya. Bila mak dah tengok, rupanya anaknya dah terjebak dalam satu website yang disebut sebagai lucah punya video ni. Dia dah langgan. Habis. Tuan-tuan, masalah akidah yang sepatutnya bermula tanggungjawab ibu bapa mendidik anak-anak tentang akidah, mengenal kepada Allah. Kalaulah kita tak dapat kenalkan anak-anak kita kepada Allah, apa yang kita nak bawa pada Allah? Maka disebabkan itu, macam mana sekalipun kebaikan yang kita buat, apabila kita syirik kepada Allah, maka ia menghapuskan segala kebaikan kita. Sebab kita faham, akidah iman kita ni tuan-tuan adalah kunci kepada penerimaan amalan dan kunci kepada syurga. Tuan-tuan, buatlah baik macam mana sekalipun, 1 juta ringgit sedekah setiap hari sekalipun, tak ada kalimah iman, akidah yang benar, amalan kita tak terima.
Sebab tu Luqman Al-Hakim mewasiatkan, yang pertama, jangan sekali-kali syirikkan kepada Allah. Dengan makna kata, kenalkan diri kita sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Akidah ni isu yang sangat besar. Hari ini kita tengok dengan isu Four Sisternya memperjuangkan hak liberal. Menang pula tu, hak tu masalah. Dengan orang yang memperlekehkan agama, ni yang Al-Quran sebut tadi. Dengan sebab mereka memilih kepada dunia itu menyebabkan mereka sesat dan mereka memperlekehkan agama Allah. Maka hijrah yang pertama tuan-tuan, tindakan ibu bapa kita. Hari ini balik tanya anak-anak kita, kenal tak Allah? Seberapa kenal kamu dengan Allah? Seberapa yakin kamu dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tak nak lewatkan nasihat Luqman Al-Hakim yang kedua adalah berkaitan dengan berfikir. Adapun isu tentang akidah tadi, Allah mendatangkan ayat yang kedua. Apa kata Allah? Yang ni kita sebut jumlah mu'taridah. Maksudnya setelah kata Luqman Al-Hakim, Allah tambah lagi wasiat untuk kita faham. Kata Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur lillah fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Kata Allah, kami wajibkan kamu untuk buat baik dengan ibu bapa kamu. Ibu yang mengandung dengan menanggung kelemahan demi kelemahan. Dalam ayat ni kata tempoh ceraikan susu dalam masa 2 tahun. Allah kata bersyukurlah kepada ibu bapamu. Tuan-tuan, fahamkan dengan ayat ni, Allah nak suruh kita fikir. Yang pertama, sebelum kita mensyirikkan Allah, mengatakan aku keluar Islam, fikir Allah kata dalam keadaan rahim ibu kita yang ada janin itu, Allah suruh kita fikir. Ni anak dalam perut, waktu 9 bulan dalam perut ibu kita, siapa yang uruskan makan minum dia? Kenapa mesti mata duduk dekat atas, telinga dekat tepi, kaki dekat bawah? Kenapa jari bukan 10? Kenapa jari bukan 20, mata bukan 3? Kan luas sikit pemandangan. Tak ada siapa ke yang boleh cabar kuasa ni? Atau Allah nak suruh kita fikir? Nak menunjukkan esanya Allah. Dalam ayat ni bagi tahu, dengan wanitanya dalam keadaan tempoh 9 bulan dah mengandungkan anak, melahirkan anak susah payah. Dalam keadaan melahirkan susah payah pula, dok jaga anak tu tempoh 2 tahun. Allah suruh kita fikir. Tuan-tuan, ibu-ibu, saya tanya, sepanjang menjaga anak tempoh itu, melahirkan anak dalam keadaan yang sakit, dok jaga anak tempoh 2 tahun, bela anak, tiba-tiba sampai anak tu besar, dia kata apa? Engkau bukan ibu aku, kau bukan bapa aku ada ibu yang lain. Apa perasaan? Marah, sedih. Marah hanya ibu, lebih marah Allah Subhanahu wa taala. Hak tu yang pertama. Allah nak suruh kita fikir balik. Dan pada itu tuan-tuan, kata Luqman Al-Hakim kepada anaknya, ya bunay innaha in takum mithqala habbah min khardalin fatakum fi sakhrah aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Hak ni yang kedua. Kata Luqman kepada anaknya, wahai anakku, kalaulah ada satu batu yang sebesarnya biji sawi diletakkan di atas batu yang besar ataupun di atas langit yang luas, mana-mana tempat pun diletakkan, percayalah ia tetap akan datang kepada Allah dan akan dihitung oleh Allah. Tuan-tuan, apa yang saya nak bagi tahu tentang hijrah pada ayat yang kedua ni, Luqman Al-Hakim mewajibkan anaknya setelah mantapkan akidah, banyakkan berfikir dan banyakkan belajar tentang ilmu. Sebab hari ni tuan-tuan, isu masalah pelajar contohlah, di sekolah saya, murid malas belajar, tak ada minat terhadap pendidikan Islam, dengan memandang apa-apa subjek pun malah. Tak ada kepentingan, menganggapkan ilmu ni adalah tak penting. Tuan-tuan, ilmu ini akan mengangkat darjat insan di sisi Tuhan.
Percaya ataupun tidak, kita lihat orang yang berjaya, semua berkata, sesungguhnya ilmu yang menjadikan dia kaya. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini juga nak menggambarkan setelah iman itu mantap, perlunya kepada ilmu agama yang cukup untuk kita menghadapi di dunia ini. Sebab apa tuan-tuan? Kadang-kadang kita duk masalah kita apa? Masalah kita ni terpisahkan dengan bidang. Itu masalah. Kadang saya duk jumpa kawan ni kata, aku ni doktor perubatan, aku ni tak tahu baca Quran macam mana. Aku bukan ustaz. Itu masalah. Aku ni engineer, aku ni tak tahu bab-bab ni. Ustaz kot lebih tahu, tanya ustaz. Tuan-tuan, bila kita dah lahir sebagai Islam, diazankan oleh ayah kita, maka wajib untuk kita sekurang-kurangnya kenal bacaan Al-Quran. Kita tahu apa yang Allah nakkan daripada kita, sekurang-kurangnya yang itu. Kadang-kadang bila tanya kawan ni kenapa tak pakai tudung, aku bukan ustazah. Itu bukan masalah tuan-tuan. Tapi sebabkan manusia hari ini dibezakan dengan bidang-bidang tertentu, maka Luqman Al-Hakim wasiatkan kepada kita, paling kurang berfikir dan belajarlah yang menjadikan ilmu itu manusia kepada diri kita. Maka yang ketiga kita faham, selepas Luqman Al-Hakim, kenapa Luqman Al-Hakim datangkan belajar ni nombor 2? Kerana nasihat yang ketiga Luqman Al-Hakim, ya bunai aqimis solah, wahai anakku, dirikanlah solat. Kenapa solat ni ustaz bukan nombor pertama, bukan nombor 1, bukan ke solat ni paling penting? Tuan-tuan, sebab tu kita nak faham sama-sama. Untuk hijrah diri kita kepada benda yang baik ni, kita kena faham. Luqman Al-Hakim setelah menanamkan akidah kepentingan di dalam diri anaknya, Luqman Al-Hakim belajar elok-elok. Lepas belajar, Luqman Al-Hakim kata apa? Solatlah. Sebab apa? Solat hari ni tuan-tuan dia ada 2. Solat ni tuan-tuan, yang pertama dia solat tapi tak ikut kehendak Allah. Yang kedua, solat ikut kehendak Allah. Kita yang mana satu? Sebab kita kena faham, Allah sebut dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun, telah berjaya orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mana orang yang berjaya adalah solatnya khusyuk. Tapi kita kena faham, Allah datangkan dalam surah Al-Ma'un, Allah kata apa? Fawailul lil musallin, celakalah orang yang solat. Alladzina hum fi salatihim sahun, iaitu mereka melalai-lalaikan solatnya. Tuan-tuan, sebab apa saya kata ilmu nombor 2? Luqman Al-Hakim kata ilmu nombor 2 kerana solat yang datang ketiga itu adalah untuk solat yang khusyuk. Nak dapatkan solat yang khusyuk, kata Allah, berjaya orang yang beriman tadi tu tuan-tuan, perlukan ilmu. Sebab hakikat pada hari ini, ramai orang yang solat, dia tak faham apa dia baca dalam solat. Setengah tafsir menyebutkan yang Allah celakakan orang yang solat tadi itu apa tuan-tuan? Dia melewat-lewatkan solat dan dia tak faham apa yang dia baca dalam solat. Sepatutnya solat ini, dalam ayat ni kita baca, ya bunai aqimis solah, kata Allah, tunaikanlah solat. Kerana apa? Solat itu wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Kerana dengan solat itu dapat mencegah kamu daripada perkara yang buruk dan perkara yang mungkar, kata Allah. Tapi hari ini kita nampak anak-anak kita tuan-tuan, walaupun dia solat tapi masih masalah. Ada tak tuan-tuan? Ada. Baru-baru ni saya dapat satu kes. Satu orang anak, dia curi duit ayahnya RM300. Saya tangkap budak tu tuan-tuan, memang ada 300. Lepas tu saya duk selok belok, akhirnya dia mengaku rupa-rupanya 600 dia ambil daripada ayahnya. Ayahnya pun tak tahu. Oh, kira saya berjaya menyelesaikan kes dengan baiklah waktu tu. Tapi tuan-tuan, datang maknya. Maknya kata apa tuan-tuan? Aku tak mengaku ni anak aku. Walhal kita memang tahulah anak tu anak angkat. Sebab bin dia binkan Abdullah. Aku menyesal ambil engkau daripada rumah anak yatim tu. Aku tak nak lagi bela engkau ni, menyusahkan aku. Mak dekat terdepan saya tuan-tuan. Akhirnya saya kata apa ke anak tu? Dekat rumah mak ajar solat tak? Mak tak ajar pun tuan-tuan.
Mak ajar tak tentang akidah kenal kepada Allah? Mak tak ajar pun tuan-tuan. Ini masalah. Kadang kita tengok anak-anak kita solat, tuan-tuan, hijrah, ubah diri kita. Tengok balik anak kita. Kadang dia solat, tanya, anak, tahu tak solat tu untuk apa? Tahu tak apa yang kau baca dalam solat? Yang sepatutnya kita faham, solat itu kemuncak hubungan kita dengan Allah. Khusyuk kita angkat takbir, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kita faham, oh dialah Tuhan yang maha besar. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kita faham pemurahnya Allah. Mata kita tuan-tuan bangun-bangun boleh celik. Ada orang mata buta tak nampak, oh pemurahnya Allah. Ada orang tuan-tuan tangannya lumpuh, badannya lumpuh, hari ini kita bangun sihat, oh pemurahnya Allah. Tuan-tuan, hari ini kita boleh berjalan, kita kuat, oh pemurahnya Allah. Kita tak minta pun pada Allah. Kadang-kadang tuan-tuan kita duk bangun terus pergi kerja, kita tak cakap syukur pun pada Allah. Pemurahnya Allah tetap memberikan nikmat. Bahkan yang lebih lagi tuan-tuan, walaupun kita dalam keadaan maksiat, mata melihat yang haram, tangan buat yang haram, kaki pergi tempat yang haram, Allah tak ambil pun nikmat kita tu tuan-tuan. Pemurahnya Allah. Ar-Rahim, kita faham baca Ar-Rahim, ya Allah, Tuhan yang maha penyayang, nikmat yang paling besar. Tuan-tuan, dalam dunia ni berapa bilion tah manusia, tapi kita terpilih dapat Islam. Yang kalau kita bayangkan, kalau orang yang bukan Islam buatlah macam mana pun, hidup mereka lebih susah apabila mati. Kita alhamdulillah kita kenal Islam. Dengan sebab bukan Islam itu khalidina fiha abada, kekal dalam neraka. Kita kenal Islam, kita tahu setidak-tidaknya kita keluar daripada neraka, kita masuk ke dalam syurga. Sayangnya Allah pada kita tuan-tuan. Apabila kita angkat takbir, kita baca Maliki Yaumiddin, kita dapat bayangkan Allah Tuhan pemilik hari pembalasan. Oh, kita bayangkan bagaimana kita di hadapan Allah nanti di padang mahsyar yang lamanya 15,000 tahun, kita pun tak tahu. Kata Nabi SAW, ada matahari segepu atas kepala kita. Pahala ni peluh manusia akan sampai ke lutut, sampai ke perut, sampai ke dada. Bahkan ada yang lemah dengan peluh dia sendiri. Kita baca Maliki Yaumiddin, kita takut. Kita tak tahu syurga ataupun neraka tempat kita. Kita tak tahu. Oh, kita faham. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, aku takut, tunjukkanlah aku jalan yang benar. Oh, kita faham. Tuan-tuan, dengan solat yang khusyuk, yang faham bacaan kita tuan-tuan, ia akan menyebabkan wanha anil munkar. Terjauh kita daripada benda-benda yang maksiat. Sebab tu hari ni kalau kita masih lagi duk buat dosa, tengok balik solat kita tuan-tuan, hijrahkan, ubahkan solat kita. Daripada yang tak faham apa kita baca, kita fahamkan sekurang-kurangnya. Kita bila rukuk tuan-tuan, kita tahu kita baca apa, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maha suci Allah Tuhan yang maha agung, segala pujian baginya. Kita faham. Kadang-kadang kita duk rukuk tuan-tuan, oh dah lah tak faham, dengan ke depan ke belakangnya, mengantuk, tertidur, terjatuh pun ada. Kadang ada yang sujudnya lama, ingatkan tuan-tuan, oh khusyuknya kawan ni, solehnya kawan ni, rupanya tidur. Sebab apa tuan-tuan? Tak faham. Itu bukan kehendak solat yang Allah inginkan. Saya baru-baru ni tuan-tuan peperiksaan di sekolah kan. Kehendak kita memang nak wajib budak datang ambil periksa, tapi kehendak kita tuan-tuan nakkan pelajar datang untuk jawab soalan yang betul. Oh, budak pun datang. Baguslah. Kehendak kita nak jawapan yang betul. Keluar satu soalan. Soalan dia berikan 2 syarat yang menyebabkan terbatalnya iman. Tuan-tuan tahu jawab apa? Saya duk baca. Antara benda yang menyebab terbatalnya iman adalah terkentut. Tuan-tuan, saya duk baca tu, saya kata, aku yang gila ke kau yang gila ni? Saya pun duk fikir dalam hari ni, berapa kali ni aku batal iman aku ni? Berapa banyak kali aku dah terkentut ni? Bukan kehendak kita, kita pun marah. Tak seronok jawapan macam tu. Itulah ibaratnya tuan-tuan, bila mana kita solat dalam keadaan tergopoh gapah, tak faham apa yang kita solat. Bukan kehendak Allah dengan solat kita yang macam tu. Sebab tu janganlah kita fikir bila kita duk buat masalah, penyebab orang ni buat masalah, tapi penyebab diri kita sendiri. Itu masalahnya. Hijrah tuan-tuan. Daripada hari ini kita solat tak faham, ubah solat kita.
Dan yang terakhirnya tuan-tuan, kita pun dah sampai 8.50 dah. Kata Luqman Al-Hakim wasiatkan kepada anaknya setelah solat anak, ni saya ringkaskan. Yang terakhir, kata Luqman Al-Hakim, setelah engkau diberikan akidah yang mantap, kenal betul-betul dengan Allah, setelah engkau ni wahai anakku dah berfikir, dah belajar elok ilmu, dah penuh ni dalam kepala, dalam dada ni dah penuh, setelah engkau dah tunaikan solat dengan penuh kesabaran, last kata Luqman Al-Hakim, kata apa dia? Kata Luqman Al-Hakim, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Luqman Al-Hakim, lepas dah banyak ilmu, lepas dah jadi orang hebat, lepas dah jadi orang yang dikenali, wahai anakku, janganlah engkau memalingkan mukamu kerana memandang rendah kepada manusia, dan janganlah engkau berjalan di bumi Allah dengan lagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong dan takbur dan lagi membanggakan diri. Ini dia nak mengajar kepada kita, tawaddu'lah dalam hidup dunia ni. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak kisahlah siapa pun kita, apa pun pangkat kita, apa pun jawatan kita, siapa diri kita kaya ke miskin, yang diajar kepada kita tetaplah kita pandang kemuliaan yang ada dalam diri dia. Kadang masalah kita ni tuan-tuan, duk tengok orang depan bank jual keripik, dia panggil kita ajak beli pun kita buat tak tahu. Saya percaya kalaulah, minta maaf YB, kalau YB yang duduk depan tu tak jual keripik pun orang datang duk salam, YB, betul lah, ini reality. Tapi kalau dok makcik jual kerepek, dok minta panggil belilah RM1, RM2 pun dapat bantu dia, kita dok buat tak pandang. Padahal dok baru keluarkan duit segebuk, tiba-tiba datang orang minta, tak ada duit. Hinanya kita pandang dia. Sedangkan Allah mengajar kepada kita, jadilah orang yang tawaduk, memandang, jangan sekali-kali kita memandang rendah dengan kata sombong. Selepas ada ilmu yang cukup, janganlah belajar, janganlah jalan dengan memandang rendah seperti orang lain ni tak ada ilmu dan sebagainya. Setelah ada jawatan, janganlah memandang rendah orang ni, bukan level-level aku untuk aku bercakap dengan dia dan sebagainya. Tuan-tuan, dalam hadis meriwayatkan, Abu Hurairah kata apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan jumpa anak-anak kecil, Nabi Muhammad bagi salam. Tawaddu'nya Nabi Muhammad. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, kita anak-anak duk lagi tepi, tak bagi salam pun, biadab sungguh anak ni. Habis macam-macam kita kata. Sombong suatu benda yang bahaya. Sebabkan sombong, iblis dilaknat oleh Allah, dihalau daripada syurga. Tawaduk tuan-tuan, apa yang kita nak bawa dekat dunia ni? Akhirnya kita mati, pangkat semua tinggalkan kita. Sebab Nabi kata, mati itu sifatnya pemutus. Keluarga yang kita sayang, bila kita mati, habis cerita yang ada kahwin lain. Anak-anak sibuk cerita pasal harta. Pangkat kita, orang dulu duk sebut, ni datuk ni. Hari ni bila kita mati, arwah ni dah mati dah. Tak ada sebut datuk dah. Tuan-tuan, habis mati, habis putus segala cerita. Yang kata Nabi, innal qabra awwalu manazilul akhirah, perjalanan yang sebenar hidup ini untuk menuju ke akhirat, kubur itulah dia tempat dia. Adapun kehidupan dunia ini ujian untuk membawa macam mana keadaan kita kepada Allah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, kita tengok kisah last, Uwais Al-Qarni. Kata Nabi SAW, kalaulah jumpa satu orang ini, mintalah doa dengan dia. Dia berasal daripada negeri Yaman, daripada Qaran, orang yang sangat baik, dia ada penyakit kulit, kemudian disembuhkan oleh Allah kecuali sedikit. Kata Nabi SAW, dia ni orang yang sangat berbakti dan baik dengan ibu dia. Doa dia mustajab. Kalau dia bersumpah, tak ada satu pun yang Allah takkan tunaikan, melainkan semuanya Allah akan tunaikan. Uwais Al-Qarni ni tuan-tuan, dia hidup di zaman Nabi.
tapi dia tak jumpa Nabi. Sebab tu dia tabi'in, dia bukan sahabat. Syarat nak jadi sahabat, hidup di zaman Nabi, melihat Nabi. Tapi kawan ni Uwais Al-Qarni hidup di zaman Nabi, tak dan tengok Nabi, jadi dia tabi'in. Umar duk tunggu dengan Ali ni setiap tahun. Bila nak datangnya Uwais? Bila nak datangnya Uwais? Datang satu gerombolan daripada Yaman. Kata Umar, afikum Uwais? Dia kata ada. Mana dia? Mana dia? Rupanya Uwais sedang mencuci dan menguruskan kuda-kuda yang ada. Bukan sebagai orang-orang bangsawan, peniaga dan sebagainya, tapi orang yang duk cuci najis kuda, orang yang duk urus, maksudnya kulilah. Tapi Nabi sebut nama dia. Tuan-tuan, Uwais Al-Qarni, tak kala Umar datang kepada dia, dia kata, wahai Uwais, adakah engkau sekian. Betul, semua yang Nabi sebut betul. Inilah Uwais. Kata Umar, doalah pada Allah agar Allah ampunkan aku. Maka Uwais pun doakan Umar Al-Khattab. Habis cerita tu tuan-tuan, Uwais pun balik. Balik je Uwais tu, tiba di tahun lain, Umar masih menunggu lagi. Bila nak datang Uwais ni? Bila nak datang Uwais ni? Datang segerombolan daripada Yaman. Afikum Uwais? Ada tak Uwais? Apa salah satu bangsawan daripada Yaman ni kata, oi, aku dah tinggalkan Uwais di Yaman. Dia tu orang yang miskin, tak ada apa-apa. Haprak lah. Lebih kurang cerita dia macam tu lah. Uwais tu tak ada apa-apa. Apa awak yang hang sibuk pasal Uwais ni? Kata Umar Al-Khattab, dia telah disebutkan oleh Nabi sekian. Terkejut bangsawan tu. Bangsawan tu tuan-tuan, bila dia dengar kata Nabi menyebut nama dia, doa takkan putih oleh orang yang bernama Uwais ini. Dia balik daripada Yaman, dia balik kat Yaman, dia cari Uwais. Dia cakap, Uwais doakan aku, Uwais doakan aku. Yang selama ni dia pandang orang miskin, orang yang tak ada apa-apa. Akhirnya dia balik jumpa Uwais, kata Uwais doakan aku. Kata Uwais, macam mana kau tahu? Adakah kau jumpa Umar Al-Khattab? Dia kata, ya, aku jumpa doa. Aku jumpa Umar Al-Khattab. Dalam kisah itu tuan-tuan, kita duk baca, akhirnya ramai yang kenal Uwais. Akhirnya tuan-tuan, Uwais melarikan diri dan mengasingkan diri. Sebab apa? Dia tak nak kepada kemasyhuran. Orang memuliakan dia, orang mengangkat dia. Akhirnya dia larikan diri dia tuan-tuan, mengasingkan diri kerana tak selesa orang memasyhurkan dia. Kerana dia tahu apa? Hak dia yang sebenar adalah dengan Allah, bukan dengan manusia. Dia tinggalkan semua. Kalau kita lah tuan-tuan, oh ini projek besar kan? Duk buat siap banner kan? Doa anda pasti tercapai. Mintalah pada saya. Kita tengok dekat Endon tu, kawan tu siap cium dahi, pegang lah apa semua, dengan anggap dia lah orang paling hebat, mustajab doa Allah kan tuan-tuan. Hak ni cerita tawaduk. Walaupun kemuliaan yang Allah berikan, dia tolak habis. Yang dia nak hanyalah pandangan Allah kepada dia bagaimana. Maka tuan-tuan yang dimuliakan, hijrahlah diri kita. Daripada orang yang kita rasa kita ni orang yang mulia. Tak ada yang mulia tuan-tuan. Kita semua sama, yang membezakan kita adalah takwa kita kepada Allah. Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan tuan-tuan kita pun dah sampai pukul 9. Ada yang dah tertunduk, ada yang dah teringat packing kat luar tu. Saya pun dah teringat dah tuan-tuan. Perut ni pun dah bunyi macam-macam lah. Tak boleh lama-lama lah kan. InsyaAllah mudah-mudahan perkongsian yang ringkas ini dapatlah kita ambil manfaat. Dapatlah kita buat suatu perubahan di hari ini untuk hijrah diri kita kepada yang lebih baik daripada orang yang biasa-biasa jadi orang yang luar biasa untuk kenal kepada Allah, untuk kenal kepada Islam, untuk berbakti hidup kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat tuan-tuan, dalam solat kita setiap hari kita baca apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan duk baca buat-buat tak tahu. Ambil tahu tuan-tuan, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup matiku kerana Allah. Buat yang tu. Jangan duk baca macam tak tahu apa yang kita baca. Macam pelajar saya datang nak minta tambah markah, bagi luluh je ustaz, seolah-olah dia minta. Saya pun tak faham.
Jangan cakap benda yang kita tak faham. Pastikan mulai hari ini kita solat, kita faham apa yang kita baca, supaya solat itu betul-betul memberi kesan kepada kita, kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenar. Maka mudah-mudahan tuan-tuan pada malam ini, mudah-mudahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan direzekikan untuk kita bertemu pada masa yang akan datang. Maka saya mohon maaf terkasar bahasa, terguris, apapun kesalahan, kelemahan itu adalah daripada saya. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Saya tangguhkan majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ceramah kita. InsyaAllah tuan dan puan ada dua lagi acara. Dengan ini saya mempersilakan kepada tuan ketua kampung kita untuk memberikan ucap sama bagi kaum penggal yang baru. Dengan ini dipersilakan Tuan Haji Ayub bin Yaakob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghormati Muhammad Abdul Aziz bagi Mahdi yang mati musi surau pembukaan yang di bersama itu kita Allah SWT masih dijadikan usia pada hari ini dan kita bersama-sama beritikaf di rumah Allah ini. Sembeda dengan mahal ini saya program pertama saya di PKK dan tanpa juga saya siapa menyaksikan. Ini salah satu acara community dalam kampung namanya Sini Biro Spiritual dan keutamaan kampung. Jadi saya mengharapkan penduduk kampung Panggaja terus mengimarkan masjid dan surau, keluarkanlah idea-idea untuk macam mana nak surau kita, masjid dihadir oleh anak muda. Sekarang kalau kita tengok hanya kita ni yang dana dapat tiket lah. Tapi anak-anak muda kita masih belum dapat. Mungkin satu dua. Jadi kita tak nak kita kata solat. Saya kalau menghadiri bagi sekolah, ramai anak-anak remaja kita tak solat. Jadi kita anak-anak kita bila penceramah macam ustaz, siapa yang hari tak solat? Dia orang jujur tak solat. Yang lelaki 80% tak solat. Ini depan mata saya. Jadi dia cakap, Tok, ni tak jawab Tok ni. Ustaz dia. Jadi selalu saya bila ada majlis saya tambahkan solat anak-anak, solat. Jangan dibiarkan. Kita peringatkan. Kalau dulu bapa saya dia cakap, kau tak nak solat duduk majlis dulu. Kalau bapa saya majlis ketika situ dia apa? Saya terasa sebab saya pemimpin. Jadi
Kalau saya ketua kampung, tuan-tuan semua adalah pemimpin juga, pemimpin di rumah. Okay. Jadi bantu dari kata kita membaca dan jemaah surah Al-Quran. Kita sama-sama memberi utamaan kepada generasi sekarang lah, yang menjadi utamaan saya untuk remaja. Remaja bila tak, bila orang kata dah masuk Jawi dah tak nak pergi surau, saya pun tak faham lah. Itu masuklah pada zaman-zaman saya dahulu. Jadi sama-sama lah kita membantulah ahli-ahli datang kuasa di kampung dan itu macam mana nak menarik daya anak-anak muda. Pasal saya dah sekolah tunggu makhluk tu bagi saya dah bukan ustaz yang berlainan bila buat mesti dia tanya siapa yang tak buat. Kalau puasa kita yang Ramadan pun bila ini hari puasa ni subuh siapa tak subuh. Tapi terus hati saya sedih lah. Ada di hadapan sekolah itu 800 orang. 800 orang kalau tak solat yang ni, generasi yang ke bawah tu macam mana? Itu yang saya tu bermain di fikiran. Jadi tanggungjawab ayah, tanggungjawab atuk, tanggungjawab ketua kampung, tanggungjawab pengurusi surau masjid, semua kena tanggungjawab aku nanti. Jadi kita tak nak itu semua. Saya YP pun selalu adut. Jadi kita sama-sama. Jadi yang ini yang saya utamakan. Bila saya dilantik semula ketua kampung, inilah. Sebenarnya saya ingat nak berehat untuk mengalihkan. Tapi saya fikir saya tak nak. Saya nak ada yang memberitahu. Dia panggil ustaz. Bagaimana nak cara macam mana nak menyedarkan masyarakat. Jadi kalau tak dapat ini mungkin suara saya dengar di luar sana, mungkin terletik nanti ataupun di Facebook. Ini pun salah satu media. Jadi saya minta maaf apa yang tersimpan di hati saya. Pasal kita semua ni akan dijawab oleh Allah SWT. Jadi sama-samalah kita menjaga masyarakat kampung PIC menjadi misalnya dunia di masyarakat. Jadi nak mendapat bekalan di dunia kena cari di akhirat, kena cari di dunia. Nak cari bekalan di dunia kena cari di dunia. Jadi tak ada, inilah dunia kepada kita sini musafir. Kampung kita sebenarnya dia ada. Itu saja ucapan saya terima kasih untuk mari yang tahun 1440. Jadi itu saja dan bila selesai bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan teruskan majlis untuk menyampaikan jenati kepada tetamu kehormat kita. Dalam majlis ini mempersilakan Yang Berhormat Tuan Haji Abdul Aziz bin Bakir untuk menyampaikan semata bersama dengan ketua kita. Dengan ini dipersilakan saudara Muhammad Farid bin Azman. Terima kasih diucapkan saudara Farid.
Seterusnya kami mempersilakan Tuan Penceramah kita Ustaz untuk menerima sesuatu dan hadiah daripada Yang Maha. Terima kasih. Allahumma salli ala. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih. Allahumma salli. Seterusnya Kak Majlis berbesar hati yang menyampaikan sedikit satu kepada yang menghormat kita. Orang nombor satu malam ni atas Ronaldo. Lepas ni sampai salam cium tangan RM50 bagi ya. InsyaAllah terima kasih kepada yang berhormat sudah hadir malam ini. Jadikan majlis kita tahun baru, malam baru. InsyaAllah seterusnya selepas ini kita akan adakan solat fardu dan berjemaah. Dan selepas solat fardu berjemaah kita semua akan menikmati jamuan di luar sana. Jadi dengan ini maka habis tamatlah majlis pada malam ini. Saya mewakili pihak majlis, mewakili pihak Jawatan Kuasa Pembangunan Pembangunan Kampung JPKK dan juga Jawatan Kuasa Suat Solihin mengucapkan terima kasih dan terima kasih. Oh, lupa lagi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.